jenis-jenis cara tampal tayar guys. Okay guys, hari ni Wan Cina nak cerita sikit pasal jenis cara tampal tayar. Okay, so di depan Wan Cina ni ada 3 jenis cara tampal tayar. Yang paling biasa sampai yang paling bagus dan juga dari yang paling murah sampai paling mahal. Okay, yang pertama senang kita panggil lah, kita panggil dia cacing. Cacing senang je, kita tembak masuk je lubang yang bocor tu macam tu je. Okay, senang. Okay, memang ada keburukan dia lah. Kalau kita dah bawa lama, lubang dah makin kembang, dia akan keluar angin balik. So nanti mungkin kena tambah lagi cacing. Okay, memang kita tak recommend sangat kalau tayar korang banyak bunga lagi. Okay, kita beralih kepada yang kedua. Yang kedua ialah patching. Kita panggil patching lah, senang. Dia patching ni, dia tampal dari dalam. Okay, tampal dari dalam, kita kena buka tayar. Buka tayar, kita kena pakai roller ni. Kita gosok permukaan dia dulu, bagi dia rata sebab permukaan dia agak kasar. Kalau nanti tampal, dia tak lekat. So lepas siap kita gosok, kita akan apply gum yang special untuk tayar. Okay, baru kita tampal benda ni dekat tempat yang bocor tu. So dia tampal dari dalam, dia lagi tahan sebab pressure tengah tolak benda ni. So angin tak keluar dari tempat tu. Okay, ada yang paling bagus antara dua ni. Yang tadi dia okey je. Ini yang paling bagus. Okay, kita panggil dia senang, tikus. Kalau nak ingat nama betul dia memang sangat susah lah. Okay, so kita boleh nampak dia macam patching yang tadi, tetapi dia ada lagi ekor tikus. Itu sebab kita panggil tikus. Dia boleh sumbat lubang yang bocor tu, yang kalau paku, contohlah paku atau benda tajam tu masuk kan, dia boleh sumbat lubang tu. Dan juga ada lagi yang patching yang macam ini. So ini adalah cara tampal tayar yang paling bagus, paling tahan, paling selamat. Okay, so kita tampal dalam ni kan, dia memang mahal lah sebab kita kena gosok lagi, kita kena apply gum lagi, kita kena balancing balik tayar ni. Dan juga kebaikan pasang rim ini, pasang rim pula, pasang yang tampal ni. Okay, so kalau customer datang, tayar banyak bunga lagi ke 50% ke atas, memang kita cadangkan pakai ini. Sebab tayar kalau kita nak pakai tahan lama lagi, kita memang pakai inilah. Pakai dua benda ni bukan tak boleh. Pakai ni, yang patching ni okey. Kalau pakai yang ni, dia akan bocor balik. So nanti susah lah kerja. Okey, so itu sahaja untuk mereka ni. Korang dah tahu ke belum? Mana satu yang korang nak mana satu cara tampal nak pilih untuk kereta korang semasa tayar korang bocor? Okey, so itu sahaja untuk mereka ni. Kalau korang suka mereka ni, tolong like, share dan komen dekat bawah. Apa yang korang nak tengok seterusnya? Macam biasa, cari Wan Cina. Thank you guys.